Barang ni penuh weh. Part ni paling menyeramkan yang Bella nak kemas. Sebab bila Bella dah kemas kat sini, maksudnya Bella dah tak boleh masak dah guys. So kalau nak tahu, lagi seminggu saja. Lagi seminggu. Bella record video ni hari Sabtu. Hari Sabtu 24 hari bulan 1. So lagi seminggu je lagi kita orang akan keluar daripada rumah ni. So nampak tak Pak ni paling menyeramkan sebab dia banyak barang. Okay, jom. So tak apa. So benda pertama sekali kita akan masuk semua ni dekat dalam dalam kotak lah. So kita akan pilih dulu yang bahagian-bahagian periuk-periuk ni kita akan simpan sebab kita pun dah basuh semua barang. So kita akan simpan masukkan dalam kotak lah. So actually senang je sebenarnya part ni. Jom kita tengok. Tapi apa-apa pun saya rasa kita akan sambil-sambil kita akan basuh baju juga dulu. Kita akan basuh baju dulu. Sebabnya sekarang ni susah kan. Sebab saya dah setiap hari Selasa atau Rabu saya akan bergerak ke rumah mak saya. Jadinya basuh baju tu dia memerlukan waktu. Bella suka guna produk ni. Kalau kau tengok ni kan, Hero 99 ni weh. Hero 99 ni. Tapi kalau nak lagi wangi, boleh guna yang ni. Yang ni Refreshing Fruity. Sedap bau dia. Yang ni husband saya beli yang lain, Syaira beli lain. So dia macam kurang kesedapan bau dia. Refreshing Fruity tu sedap sangat-sangat bau dia. Botol saya je warna biru, Softlan saya warna purple. Softlan saya lebih suka pakai yang ini. Yang ni. Ini Softlan saya. Lavender Fresh. Memang wangi gila bau dia. Kalau gabung dengan Fruity ni, lagi wangi. Korang should try, okay? Ni kita letakkan dulu dalam ni. First, kita akan sortkan plastik ni. Tapi saya tak boleh buat dekat sini sebab saya takut bunyi bising masih basuh ni. So kita akan sortkan dekat luar. Jom. Beg kain macam ni kan, yang ada jenis beg kain macam ni. Ni saya ikut mak mertua saya punya lah. Mak mertua saya dia akan lipat-lipat, lepas tu dia akan letak getah macam ni. Saya letak beg yang kain ni dekat luar. Maksudnya kan kita orang kan duduk kondo kan. So bila kita orang nak keluar, terus capai je benda tu. Macam tu. Kadang-kadang kita orang letak standby dalam kereta. Kadang bila letak-letak lupa bawa turun kan. Macam tu lah. Macam gitu. Kita akan lipat-lipat. Lepas tu ikat je. Jom, saya ajar cara lipat plastik pula. Ini bapak saya ajar saya. Bapak saya ajar saya lipat plastik ni. Korang tengok Okay. Kita bagi apa tu nama?
betul-betul selari dekat dalam. Ini jujur kemasnya kalau kau lipat ni. Tidak hari ini, minggu depan. Ni guys, lipat triangle. Ada orang dia lipat, ada orang diikat. Saya pernah juga tengok ada yang ikat kan, tapi saya rasa yang lipat ni lebih macam best sebab dia sangat nampak kemas. Okay, ni lipat dulu macam ni, lepas tu selit macam ni. Actually boleh lagi kecil, nampak tak? Nampak tak? Nanti kan? Okay, kita akan kosongkan ruangan ni. So semua periuk-periuk ni kita akan simpan masuk dalam kotak lah. Tapi ada satu periuk ni kita perlukan untuk wrap apa semua sebab saya takut dia pecah. Okay. Ni saja koleksi periuk saya. Saya tak banyak pun. Jom. Ni kita akan masukkan dalam kotak. Okay. Kejap lagi. Kita akan keluarkan dulu. Sebab nak buat kawasan ni sangat sempit. So kita akan buat di luar. Ini saya beli dekat Sari K. The best way benda ni kan, macam contoh sambal, saya lebih suka yang ni daripada kita ketuk. So kalau ketuk orang bawah dengar sebab saya kan duduk bertingkat kan. Kalau yang ni tak dengar guys. So kita akan kosongkan dulu. Lepas tu kita tengok mana yang boleh dimasukkan apa semua. Kita akan masukkan dalam kotak. Sebab saya tak buat kat sini, sebab sini panas. Kita akan buat dekat depan. So saya hantar semua barang kat depan. Nanti kita akan packing dekat depan. Okay, korang sekarang ni korang tune je. Tengok saya keluarkan barang daripada sini ya. Satu bahagian dah kosong. Ini saya dah siap wrap. Ini masa saya mengajar tuition kan. Parents tu hadiahkan saya ni masa saya kahwin lah. Ni stok makanan. Ni barang-barang oven saya. Saya letak dalam satu bekas. Tapi saya akan declutter balik. Kita akan letak dekat dalam bakul. So, kalau tengok kat sini kita akan masukkan semua periuk-periuk dulu. Periuk-periuk ni, periuk-periuk tu. Yang ni simple je. Yang ni saya punya, dulu saya punya favourite tau. Tapi sekarang ni kadang-kadang saya dah tak pakai dah. Tapi tak apa, kita bawa je. So nanti kita boleh letak barang lah dalam ni. Kita akan masukkan dulu yang ni.
So tulis kat sini Bella periuk. Lepas tu di sini dapur. Okay, so macam itulah cara saya mempacking. Akhirnya guys, ruangan ni dah kosong. Tapi ada bahan-bahan ni lagi. So kita akan masukkan dia dekat dalam bekas jugalah. So part ni terlalu panjang untuk kawasan ni. So kita akan sambung part 2. So korang nantikan part 2, okay? Bye! Jangan lupa komen, like, subscribe. Ting ting. Pagi-pagi dah start gelap, cara orang bangun tak tetap. Family challenge sampai komod, muka penuh tepung janji, konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel, anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa Creole life, tak pura-pura, kalau tengah drama pun tetap mesra. Sabella channel peace show, kalau tak tidur nanti rindu bro. Like, comment, share dan follow, sebab di cinta kita satu dunia nak tahu.